Tempat ketiga, tempat ketiga jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Tanah Merah. Dengan segala hormatnya dipersilakan wakil kumpulan SK Tanah Merah. Tak jam ni. Hadirin yang hebat, seterusnya hadiah tempat kedua. Siapakah pemenangnya? Tempat kedua, Naib Johan, pertandingan tarian tradisional dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Lane. Tadi yang diucapkan dengan hormatnya dipersilakan wakil Sekolah Kebangsaan Lane. Hadiah berupa sikil dan plat serta hadiah hamper. Tahniah diucapkan. Seterusnya tempat pertama iaitu Johan pertandingan tarian tradisional program Bidang Budaya Warisan Kita Sekolah-Sekolah Kebangsaan SJKT dan SKJT Sekolah Kebangsaan Jenis Kelamin dimenangi oleh SJKT Ladang Pati. Hadirin dengan hormatnya dipersilakan. Okey. Tahniah diucapkan kepada SKT Ladang Pati kerana menjadi Johan tarian tradisional.
Seterusnya, pertandingan pakaian tradisional. Tempat ketiga dimenangi oleh SK Jendale. Tanya dan sahabat ucapkan diminta warga SK Jendale menerima hadiah. Yang diucapkan. Seterusnya, naik Johan dimenangi oleh SK. Sekolah ni jauh sangat sekolah ni, ulu sangat. SK Ulun Ribu dan tempat kedua. Tahniah dan syabas diucapkan. Seterusnya, jauhan pertandingan pakaian tradisional dimenangi Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Iskandar Marbawi Lubuk Merbau. Maka dengan hormatnya dipersilakan warga sekolah untuk menerima hadiah. Tahniah dan syabas diucapkan. Seterusnya, keputusan pertandingan mendeklamasikan saja berkemungkinan besar Cikgu SK tepuk pemenang tadi. Okey, tempat ketiga dimenangi oleh adik Darsini, anak perempuan di Jalan Tengah daripada SK Negeri Ladang Kati dengan tajuknya Sumpah Anak Merdeka. Maka dengan hormatnya dipersilakan. Tahniah dan syabas diucapkan. Seterusnya, naik Johan pertandingan deklamasi saja program silam budaya warisan kita dengan tajuk Delima Melayu dari SK Kaki oleh adik Muhammad Haris Safwan bin Muhammad Syafi'i. Maka dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih dan tanya diucapkan. Seterusnya,
pertandingan deklamasi saja program silang budaya warisan kita dimenangi oleh seorang murid perempuan dengan tajuk Negeri Bertuah ini dari SK Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, Adik Farha Syakira binti Muhammad Syukri. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tahniah dan syahmas diucapkan kepada sekolah Syekh Idris Muhammad Idris Al-Marbawi. Seterusnya, pertandingan nyanyian solo program silang budaya warisan kita. Tempat ketiga dimenangi oleh adik Nur Aina dari SK Tanah Merah. Maka dengan hormat dipersilakan adik Nur Aina untuk menerima hadiah. Terusnya naik johan pertandingan nyanyian solo dimenangi bukan sekolah Melayu, bukan sekolah Tamil, sekolah SJKC Liman, adik Li Shi Ming. Yang dalam rumahnya dipersilakan. Tahniah diucapkan. Seterusnya, johan tempat pertama untuk kategori nyanyian solo. Pemenang ialah seorang murid perempuan juga. Dia berjiran dengan SK Sao. Pemenangnya ialah adik Putri Alia dari SK Jendale. Tahniah diucapkan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan adik Putri Alia untuk menerima hadiah. Dan yang diucapkan. Seterusnya, penyampaian cedera hati dan sijil hakim untuk hakim tarian tradisional Majlis Nasional